Pernah tak anda tertanya-tanya, kenapa kadang-kadang kita, orang yang bijak pandai ni, boleh buat keputusan yang bila kita fikir balik, bodohnya? Hari ini kita akan bongkar rahsia di sebalik misteri ni berdasarkan sebuah buku hebat pemenang hadiah Nobel iaitu Thinking, Fast and Slow oleh Daniel Kahneman. Inilah dia soalan cepu masnya. Kita semua suka fikir yang kita ni makhluk yang logik, yang buat keputusan berdasarkan fakta. Tapi hakikatnya, kelakuan kita selalunya langsung tak rasional. Jawapan kepada teka-teki ini sebenarnya agak mengejutkan dan ia tersembunyi dalam cara otak kita sendiri berfungsi. Okey, jom kita terus terjah kepada jawapannya. Menurut Kahneman, puncanya agak mudah. Otak kita ni sebenarnya bukan satu benda je. Sebaliknya, ia ada dua sistem operasi yang sangat berbeza dan dua-dua ni sentiasa berlawan untuk kawal setiap keputusan yang kita buat. Baiklah, di sinilah ceritanya jadi betul-betul menarik. Cuba bayangkan macam ni. Sistem satu tu, dia pantas, automatik, penuh emosi. Dia macam autopilot dalam kepala kita. Dialah yang bertindak masa kita kenal muka kawan dalam sekelip mata atau masa kita tekan brek kereta secara mengejut. Sebaliknya, sistem dua pula, dia ni lambat, perlukan tumpuan dan sangat-sangat logik. Dialah yang kita guna bila nak selesaikan masalah matematik yang rumit. Nampak macam gandingan yang mantap kan? Tapi, ada satu masalah besar. Dan inilah dia punca segala masalah. Sistem dua kita, bahagian otak kita yang logik tu, sebenarnya pemalas. Ya, pemalas. Sebab ia guna banyak sangat tenaga mental, jadi untuk jimatkan bateri, ia lebih suka serahkan je kerja tu kepada sistem satu yang pantas dan intuitif. Masalahnya, ia buat macam tu walaupun untuk keputusan-keputusan yang sangat penting. Dan dari sinilah macam-macam kesilapan berfikir mula muncul. Jadi, jom kita tengok beberapa contoh pepijat pemikiran yang paling kerap berlaku. Kahneman panggil benda ni bias kognitif, tapi kita anggap je ia macam glitch atau pepijat dalam perisian otak kita. Pepijat ni, dia berjalan senyap-senyap di belakang tabir dan kacau hampir setiap pertimbangan yang kita cuba buat. Pepijat yang pertama dan yang ni memang sangat-sangat kuat, keengganan kerugian atau dalam bahasa Inggeris, loss aversion. Secara ringkasnya, dari sudut psikologi, rasa sakit bila rugi sesuatu tu adalah 2 kali ganda lebih perit berbanding rasa seronok bila dapat untung benda yang sama. Contoh paling senang, cuba anda bayangkan perasaan bila anda hilang duit RM100. Sakit hati kan? Sekarang, bandingkan pula dengan perasaan bila anda terjumpa RM100 atas jalan. Seronok, memang seronok. Tapi rasa sakit hilang duit tadi tu jauh lebih menusuk kan? Inilah sebabnya ramai orang sanggup pegang saham yang tengah rugi berbulan-bulan sebab tak sanggup nak telan rasa sakit kerugian tu. Pepijat yang seterusnya, kesan sauh atau anchoring effect. Minda kita ni ada satu tabiat pelik, dia suka melekat pada maklumat pertama yang dia dapat. Maklumat tu akan jadi macam sauh yang akan heret semua pertimbangan kita yang seterusnya. Yang ni tim pemasaran memang suka guna. Bila anda nampak satu barang yang harga asalnya diletak RM500, tapi sekarang ada diskaun jadi RM299, sistem satu dalam kepala anda terus menjerit, "Wah, jimat banyak ni, mesti beli." Harga RM500 tu dah jadi sauh yang buatkan harga RM299 nampak macam murah gila, walaupun mungkin nilai sebenar barang tu cuma RM150 je. Lepas tu, kita ada pula bias ketersediaan atau availability bias. Otak kita ni suka ambil jalan pintas. Dia buat andaian mudah. Kalau sesuatu cerita atau imej tu senang kita ingat, maksudnya benda tu mesti penting dan selalu berlaku. Inilah sebab kenapa ramai orang lebih takut nak naik kapal terbang berbanding naik kereta. Sebab apa? Sebab berita pasal nahas kapal terbang, walaupun jarang berlaku, ia sangat dramatik dan sensasi. Ia melekat kuat dalam kepala kita. Padahal, statistik jelas tunjukkan yang memandu kereta tu berkali-kali ganda lebih bahaya. Tapi sebab imej yang tersedia dalam minda kita lebih kuat, logik pun kalah. Sistem satu menang lagi sekali. Dan senarainya panjang lagi. Ada pepijat macam terlalu yakin, bila kita rasa kita ni lebih pandai dan lebih betul dari yang sebenarnya. Dan ada juga bias pengesahan, iaitu tabiat kita yang suka cari maklumat yang sokong apa yang kita dah percaya dan kita buat-buat tak nampak maklumat yang sebaliknya. Kedua-dua pepijat inilah punca utama kenapa perdebatan di media sosial tu selalunya tak akan ada kesudahan. Jadi, kenapa semua benda ni penting sangat? Sebab pepijat-pepijat mental ni bukan sekadar trivia psikologi yang seronok untuk dibualkan. Ia ada kesan dunia sebenar yang sangat besar dan selalunya sangat mahal, terutamanya dalam dunia kewangan dan perniagaan.
Dan ini satu kebenaran yang mungkin agak sukar untuk kita terima. Kebanyakan keputusan besar yang kita buat dalam bisnes, dalam pemasaran, dalam pelaburan sebenarnya didorong oleh sistem satu kita yang emosional tu, bukan sistem dua yang logik dan analytical. Kita suka sangka kita buat keputusan berdasarkan data dan spreadsheet, tapi selalunya gerak hati dan bias tersembunyi inilah yang sebenarnya jadi pemandu. Dan petikan ni, ia merumuskan segalanya dengan begitu sempurna. Kita bukan mesin berfikir yang merasa, kita adalah mesin merasa yang berfikir. Ini sepatutnya mengubah terus cara kita pandang diri kita sendiri. Kita bukanlah makhluk logik yang sekali-sekala jadi emosional. Tak, sebaliknya, kita adalah makhluk emosi yang sentiasa cuba untuk jadi logik. Okeylah, lepas dah dengar semua masalah ni, mesti anda tertanya-tanya. Jadi, apa yang boleh kita buat? Adakah kita ni ditakdirkan untuk terperangkap dengan pepijat-pepijat ni sampai bila-bila? Nasib baik, jawapannya tidak. Kita sebenarnya boleh latih diri kita untuk naik taraf sistem pemikiran kita. Caranya nampak mudah tapi ia perlukan disiplin dan latihan. Ada 3 langkah utama. Pertama, bila anda berdepan dengan satu keputusan penting, jangan terus lompat buat keputusan. Berhenti sekejap. Ambil masa. Kedua, tanya diri sendiri soalan ni. Tindakan yang aku nak buat ni, adakah ia datang dari reaksi automatik sistem 1 atau dari pemikiran teliti sistem 2? Dan ketiga, secara sengaja paksa diri anda untuk aktifkan sistem 2. Fikirkan pro dan kontra, cari data, pertimbangkan alternatif. Dengan hanya memperlahankan proses ni, anda dah buka ruang untuk logik mengatasi gerak hati yang mungkin menipu. Jadi, untuk renungan terakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Antara semua pepijat pemikiran yang kita bincangkan tadi, yang mana satu agaknya paling kerap menjangkiti anda? Adakah kesan sauh masa anda shopping online? Atau mungkin keengganan kerugian masa anda tengok portfolio pelaburan? Cuba kenal pasti pepijat utama anda sebab itulah langkah pertama untuk menjadi seorang pembuat keputusan yang jauh lebih bijak.